Assalamualaikum, selamat pagi sahabat-sahabat dan anak-anak Tok Baba. Semoga pagi ni semuanya diberi kesihatan yang baik dan dimudahkan rezeki. Amin. Pagi ni Tok Baba dengan Tok Mak nak masak apa, Mak? Pagi ni Tok Mak nak masak kailan ikan masin. Oh, kailan ikan masin sedap. Bahan-bahan dia 4 biji bawang putih ni dipecah-pecahkan saja. Sebatang cili merah dihiris-hiris. 1 biji bawang Holland pun dihiris-hiris. 2 keping ikan masin kasam ni, kemiri ni. Ini sayur kailannya. Batangnya pun Tok Mak ambil, Tok Mak pecah-pecahkan aja dengan sayur dia. Nanti kita tengok cara macam mana masak ni. Okey sahabat, jom kita masak. Okey. Okey, ni Tok Mak buat goreng apa? Ikan masin ni. Ikan masin Kita pakai dulu dua keping ikan masin dah cukup. Tapi tak payah taruh garam kalau masak. Ikan ni dah betul-betul untuk masin. Ya, ikan ni dah masin ni. Oh, bau dia. Bau tercampur ni. Bau tercampur. Bau dia Tok Baba. Gerak. Bau dia rotok lubang hidung. Ya. So kita masukkan bawang putih. Bau dia. Kita masukkan bawang dan kita masukkan lagi. Sayur ni Tok Mak tak banyak taruh lagi sebab itu yang banyak makan. Terus masukkan batang kailan. Wangi bau dia. Hai. Cukup pula tadi nak tunjukkan sos ikan. Taruhkan sedikit sos ikan. Yang banyak-banyak sikit je. Yang 1 sudu dah. Dah layu dia punya batang tu. Kita masukkan daun dia. Sedap ni kailan ni Tok Mak. Tak. Kena kailan ikan masin tu. Ada tom yam lagi dalam. Yang makan ni lawang tom yam sedap Tok Baba Ni sahabat-sahabat anak-anak kena rasa dulu. Kalau macam ikan ni tak masin, boleh kita taruh garam. Kalau dah masin, jangan taruh lagi. Dia naik darah tinggi. Sikit dulu bagi rasa.
taruh buat terasa sikit. Dia dah takkan taruh garam. Rasa pun nak masuk. Ya. Okey, siaplah. Siaplah. Thailand. Okey, kita hidangkan. Masakan yang senang dan ringkas dan cepat. Okey, nanti kita hidangkan. Sahabat-sahabat, ini kesudahan masakan untuk pagi ni dari Tok Abang dan Tok Mak. Kailan ikan masin. Sahabat, masakan yang senang dan ringkas dan sedap. Jemput makan semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum.